Ketika si isteri iaitu suspek kedua hendak mengejutkan mangsa, mangsa kelihatan tidak sihat dan tidak boleh bernafas. Si isteri kemudian meminta suaminya untuk membawa mangsa ke hospital. Si suami iaitu suspek pertama kemudiannya membawa mangsa ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Ketika tiba di unit trauma dan kecemasan, pemeriksaan ke atas mangsa telah dijalankan oleh Dr. Victor Au. Dr. Victor mendapati bahawa mangsa telah meninggal dunia. Mangsa kemudiannya telah dihantar untuk menjalani proses bedah siasat untuk mengenal pasti punca kematian. Apa yang terjadi sebenarnya? Dr. Prasan Naresh telah menjalankan bedah siasat ke atas mayat mangsa dan merumuskan punca kematian mangsa ialah kombinasi faktor-faktor yang berikut, iaitu infeksi paru-paru yang menyerang kedua belah sisi paru-paru kiri dan kanan secara bersamaan, kekurangan zat makanan yang teruk dan pelbagai impak tumpul. Dr. Prasan turut mengesahkan pemeriksaan pada mayat mangsa menunjukkan hampir keseluruhan tubuh mangsa terlalu kurus dan bertulang. Mangsa juga mempunyai kesan bengkak di kedua-dua belah kaki iaitu edema yang disebabkan kekurangan zat makanan. Dr. Prasan juga mendapati terdapat bad sores akibat kekurangan makanan dan dehidrasi serta terdapat juga 39 kesan kecederaan seperti lebam di dahi, bahagian mata, abrasion dan calar di keseluruhan bahagian anggota badan berpunca daripada pukulan yang berlaku dari masa ke masa. Dr. Prasan turut mendapati terdapat multiple trend line lebam disebabkan oleh kesan pukulan secara paksa atas permukaan kulit mangsa. Mangsa hanya memiliki kira-kira 200 ml kesan darah di rongga dada dan ini adalah tidak normal dan telah mengalami infeksi. Selain itu, kedua-dua belah paru-paru mangsa menunjukkan mangsa dalam keadaan voluminous dan bahagian usus mangsa menunjukkan pengambilan makanan yang betul dan tidak mencukupi dalam tempoh masa yang tertentu. Berat mangsa daripada 41 kg jatuh kepada 26 kg ketika meninggal dunia dan ini menunjukkan bahawa mangsa menderita kekurangan zat makanan yang teruk selama kira-kira 6 hingga 8 bulan. Kedua-dua suspek kemudiannya ditahan polis dan dibawa ke mahkamah untuk perbicaraan. Suspek yang bernama Fong Kong Meng, 54 tahun dan isterinya bernama Teo Ching Yen, 52 tahun telah dituduh secara bersama atas kesalahan membunuh pembantu rumah mereka warga Indonesia yang bernama Isti Komariah, 22 tahun yang memegang pasport bernombor AM 107987. Fong Kong Meng dan Teo Ching Yen telah didakwa melakukan kesalahan tersebut di rumah mereka di Jalan SS 2/6 C Park dalam daerah Petaling Jaya dalam negeri Selangor di antara tarikh 14 Mei 2010 hingga 5 Jun 2011. Kedua-dua tertuduh telah didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat yang memperuntukkan hukuman mati jika disabitkan kesalahan. Untuk makluman, mangsa telah diambil himat oleh kedua tertuduh sebagai pembantu rumah mereka untuk tempoh 2 tahun mulai dari 4 Julai 2009 hingga 30 Jun 2011. Mangsa telah tinggal di rumah tertuduh sejak 4 Julai 2009 bersama-sama dengan anak kembar tertuduh yang bernama Chun Ho dan Ju Yi. Ketika perbicaraan di Mahkamah Tinggi, pendakwa raya berhujah bahawa perbuatan kedua-dua tertuduh telah dengan sengaja menyebabkan mangsa kekurangan zat makanan yang teruk serta tertuduh gagal menyediakan rawatan perubatan yang sewajarnya kepada mangsa. Pendakwa raya seterusnya berhujah bahawa perbuatan kedua-dua tertuduh melalui ketinggalan salah tersebut telah menyebabkan mangsa mengalami kekurangan nutrisi yang teruk dalam jangka masa yang lama dan menjadi punca kematiannya. Pihak pendakwaan seterusnya berhujah bahawa perbuatan kedua tertuduh itu dilakukan dengan pengetahuan bahawa perbuatan tersebut sebegitu sekali berbahaya yang besar, kemungkinan menyebabkan kematian mangsa dan terjumlah kepada kesalahan membunuh di bawah Seksyen 300(D) Kanun Keseksaan.
Di akhir kes pendakwaan, Hakim Mahkamah Tinggi telah berpuas hati bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan semua elemen kesalahan seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 300-D Kanun Keseksaan. Hakim Mahkamah Tinggi selanjutnya mendapati bahawa berdasarkan gambar mangsa di ekshibit P5, tubuh mangsa macam sekeping papan dan ini menunjukkan bahawa mangsa meninggal dunia dalam keadaan yang sangat kurus dan hanya bertulang. Hakim Mahkamah Tinggi juga berpendapat bahawa sekiranya mangsa diberikan makanan dan rawatan perubatan sewajarnya, sudah tentu mangsa tidak akan mengalami nasib sebegitu. Menurut Mahkamah Tinggi lagi, seseorang yang normal sudah pasti tidak akan mengabaikan pemakanan dan rawatan sekiranya sudah didapati tidak sihat atau sakit. Namun perbuatan kedua tertuduh adalah sebaliknya sehingga menyebabkan mangsa meninggal dunia. Selain itu, laporan bedah siasat oleh Dr. Prasan Naresh telah menunjukkan terdapat 39 kesan kecederaan luaran di tubuh mangsa. Dr. Prasan dalam keterangannya menyatakan bahawa mangsa berkemungkinan telah diabaikan dan tidak diberikan rawatan perubatan sewajarnya kerana kesan kecederaan yang dialami mangsa menunjukkan seolah-olah mangsa telah diabaikan untuk satu tempoh yang agak lama. Dr. Prasan menyatakan bahawa parut akibat luka di bahagian bawah belakang, luka baring, biasanya terdapat pada seseorang atau pesakit yang terlantar di atas katil dalam tempoh masa yang tertentu. Kecederaan ini mengikut keterangan Chun Ho, iaitu anak tertuduh, disebabkan oleh perbuatan ibu bapanya. Mereka memarahi mangsa. Saya memberitahu ayah dan ibu saya. Mereka memarahi mangsa semula. Kadang-kadang mangsa dipukul dengan kayu belon. Mereka memukul kakinya. Bagi elemen niat bersama, Mahkamah Tinggi mendapati bahawa mangsa dan kedua tertuduh tinggal sebumbung. Oleh yang demikian, perbuatan kedua tertuduh terhadap mangsa telah memenuhi kehendak peruntukan Seksyen 34 Kanun Keseksaan, iaitu kedua tertuduh mempunyai niat bersama untuk menyebabkan kematian mangsa. Kedua tertuduh sebagai suami isteri dan juga majikan telah dengan sengaja mengabaikan keperluan mangsa, iaitu makanan dan rawatan perubatan. Oleh yang demikian, secara dasarnya, perbuatan kedua tertuduh terhadap mangsa dilakukan secara bersama-sama kerana mereka tinggal bersama dalam rumah yang sama. Dalam kes ini, berdasarkan keterangan Dr. Prasan Naresh, mangsa telah meninggal dunia kerana kekurangan nutrisi. Keterangan anak kembar tertuduh pula jelas menunjukkan bahawa ibu bapanya gagal menyediakan makanan serta rawatan perubatan yang sewajarnya sehingga menyebabkan mangsa kebuluran. Siapakah lagi yang patut dipersalahkan melainkan kedua tertuduh? Didapati di rumah tersebut hanya didiami oleh kedua tertuduh sebagai majikan mangsa dan juga dua orang anak kembar tertuduh, iaitu Chun Ho dan Ju Yi. Kegagalan menyediakan makanan dan rawatan perubatan sehingga menyebabkan mangsa meninggal dunia merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh kedua tertuduh. Berdasarkan keseluruhan keterangan saksi-saksi pendakwaan, jelas dan nyata bahawa kedua tertuduh telah melakukan kesalahan seperti mana dalam pertuduhan. Maka dengan itu, kedua tertuduh telah diarahkan membela diri untuk menjawab pertuduhan. Dalam pembelaannya, kedua tertuduh telah memberikan keterangan secara bersumpah. Secara ringkasnya, Fong Kong Meng, iaitu tertuduh pertama, bekerja sebagai perunding percetakan dengan anggaran gaji sebanyak RM7,000 hingga RM8,000. Kilang dan pejabat tertuduh pertama beroperasi di Kajang. Menurut tertuduh pertama, mangsa bekerja sebagai pembantu rumah dan mengikut perjanjian kontrak adalah selama 2 tahun. Mangsa dijangka akan tamat kontraknya sekitar 2 minggu selepas tarikh kematiannya. Tertuduh pertama juga menerangkan tentang tugas-tugas seharian yang dilakukan oleh mangsa, antaranya mengemas rumah, membasuh, memasak dan lain-lain. Kebanyakan masa mangsa membantu Teo Chin Yang, iaitu tertuduh kedua, kerana tertuduh pertama sibuk dengan kerjanya.
Menurut kedua-dua tertuduh, mereka tidak pernah menyekat dan menghalang mangsa daripada makan atau minum. Malahan makanan sentiasa ditinggalkan di rumah ketika mereka keluar bekerja atau bercuti. Tertuduh pertama akan memberikan wang dan tertuduh kedua akan membeli barang dan memenuhkan stok makanan di rumah. Tertuduh kedua menyatakan yang dia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hal ehwal pembantu rumah. Menurut tertuduh lagi, mangsa hanya dilarang daripada makan makanan dalam peti sejuk di tingkat atas rumah kerana makanan tersebut dihaskan untuk anak-anak mereka. Stok makanan melimpah dan sentiasa ada dan mangsa bebas makan dan minum di rumah. Tertuduh kedua menegaskan bahawa ketika mangsa dihantar bekerja di rumah mereka, mangsa bukanlah seperti mana di dalam gambar. Mangsa lebih kurus berbanding dalam gambar tersebut. Namun tertuduh kedua mengakui bahawa dia membuat pemilihan pembantu rumah berdasarkan gambar. Oleh sebab itulah dia telah memilih mangsa sebagai pembantu rumahnya. Tertuduh kedua menegaskan bahawa dia tidak tahu sama ada mangsa fit to work, iaitu layak bekerja dan sihat seperti mana laporan perubatan kerana tidak pernah dimaklumkan. Namun mereka terpaksa mengambil mangsa bekerja kerana kontrak perkhidmatannya adalah untuk 2 tahun. Menurut tertuduh kedua juga, mangsa berkemungkinan kurus kerana rindu akan keluarganya di Indonesia. Tertuduh kedua menegaskan bahawa mereka tidak pernah menghalang mangsa daripada menelefon keluarganya di Indonesia, namun tidak pernah melihat mangsa membuat panggilan telefon ke sana. Tertuduh kedua menyatakan bahawa rumah mereka mempunyai telefon dan mangsa bebas menggunakannya. Mangsa juga bebas keluar rumah kerana satu set kunci rumah akan ditinggalkan bersama mangsa apabila mereka keluar rumah untuk urusan luar. Pihak pembelaan turut memanggil Dr. Joseph Jacob yang merupakan seorang doktor psikiatri untuk memberikan keterangan di mahkamah. Dr. Joseph memberikan keterangan bahawa mangsa berkemungkinan meninggal dunia akibat anoreksia nervosa, iaitu satu penyakit mental dan psikologi yang penghidapnya akan mengalami masalah atau penyakit gangguan makan. Dr. Joseph tidak dapat menyatakan mangsa sememangnya mengalami anoreksia nervosa kerana ketiadaan semua maklumat perubatan. Namun terdapat kemungkinan mangsa menghidapinya kerana stok makanan banyak terdapat di rumah tertuduh, tetapi mangsa memilih untuk tidak makan. Bagaimanapun, Dr. Joseph bersetuju semasa diperiksa balas bahawa dengan ketiadaan sejarah kesihatan mangsa, beliau tidak boleh menyimpulkan dalam laporannya bahawa mangsa meninggal dunia disebabkan oleh anoreksia nervosa. Pihak pendakwaan telah mengemukakan saksi bantahan iaitu Dr. Rabaiah Muhammad Saleh yang merupakan seorang pakar psikiatri dari Hospital Bahagia Ulu Kinta. Menurut Dr. Rabaiah, berdasarkan gambar-gambar serta dokumen yang dirujuk dalam perbicaraan ini, kes ini melibatkan kekurangan zat makanan yang terlampau. Dr. Rabaiah tidak pasti sama ada anoreksia nervosa yang menyebabkannya kerana tiada keterangan yang cukup untuk menentukan kriteria yang diperlukan. Bagaimanapun, beliau bersetuju ada kemungkinan kecil bahawa mangsa menghidapi anoreksia nervosa. Namun tanpa sejarah kesihatan mangsa, Dr. Rabaiah tidak boleh menyatakan bahawa kematian mangsa disebabkan oleh anoreksia nervosa. Di akhir kes pembelaan, Hakim Mahkamah Tinggi telah menilai keterangan Dr. Joseph dengan berhati-hati kerana Dr. Joseph tidak pernah menerima dan memeriksa mangsa sebagai pesakit sewaktu hayatnya dan pandangan Dr. Joseph hanyalah dibuat berdasarkan laporan bedah siasat mangsa. Oleh yang demikian, berkemungkinan keterangan dan pandangan Dr. Joseph itu memihak kepada kedua tertuduh. Dr. Joseph juga tidak dapat merumuskan bahawa kematian mangsa disebabkan oleh perbuatan mangsa sendiri yang menahan dirinya daripada makan
dan mengakibatkan kelaparan atau disebabkan oleh pihak lain. Mahkamah Tinggi membuat keputusan bahawa pandangan dari Dr. Joseph itu tidak dapat menyangkal kes pendakwaan. Sebaliknya, Mahkamah Tinggi membuat dapatan bahawa keterangan Dr. Rabaiah lebih dipercayai kerana Dr. Rabaiah bekerja dengan kerajaan dan tidak mempunyai apa-apa kepentingan terhadap kes ini. Oleh itu, Mahkamah Tinggi mendapati bahawa pembelaan kedua tertuduh hanyalah bersifat penafian semata-mata dan telah gagal menimbulkan keraguan yang munasabah ke atas kes pendakwaan. Dengan itu, pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kesnya tanpa keraguan yang munasabah. Kedua tertuduh disabitkan dengan kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dijatuhkan hukuman mati. Kedua tertuduh tidak bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi itu. Kedua tertuduh kemudiannya memfailkan rayuan dan kes ini dibawa ke peringkat Mahkamah Rayuan. Apakah keputusan Mahkamah Rayuan? Adakah benar kedua tertuduh membunuh mangsa? Dari pemerhatian Mahkamah Rayuan, apa yang cukup ketara adalah peguam bela bergantung sepenuhnya pada keterangan Dr. Joseph untuk menunjukkan bahawa terdapatnya kemungkinan kematian mangsa disebabkan oleh faktor selain daripada yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan, iaitu kemungkinan mangsa menghidapi atau mengalami penyakit atau gejala anoreksia nervosa. Mahkamah Rayuan mendapati isu anoreksia nervosa ditimbulkan semasa perbicaraan ini sebagai satu hipotesis sahaja yang tidak mempunyai asas untuk dibangkitkan. Dicatatkan dalam keterangannya, Dr. Joseph mengatakan bahawa adalah sesuatu yang amat jarang bagi seorang wanita dalam lingkungan umur 20 tahun ke atas untuk mengalami anoreksia nervosa. Mangsa telah bekerja hampir 2 tahun dengan kedua tertuduh dan sejarah kesihatannya adalah terbaik. Orang yang paling sesuai untuk memaklumkan kedudukan kesihatan mangsa bagi tujuan pencarian gejala anoreksia nervosa sudah semestinya keluarga tertuduh. Namun begitu, tiada seorang pun dalam keluarga tertuduh, termasuk anak kembar mereka, yang menyatakan mangsa ada menunjukkan ciri-ciri simptom anoreksia nervosa. Dicatatkan apa yang telah dimaklumkan kepada pegawai penyiasat hanyalah mengenai pemakanan yang dikatakan ada disediakan dan melimpah di rumah tertuduh. Tertuduh kedua semasa memberikan keterangan ada menyatakan bahawa dia ada melihat mangsa melihat-lihat dirinya sendiri dalam cermin di dalam bilik tertuduh kedua dan kononnya mangsa mendakwa yang suaminya tidak suka perempuan gemuk. Tiada langsung keterangan yang menunjukkan persoalan tentang wujudnya tanda-tanda atau ciri-ciri anoreksia nervosa dimaklumkan kepada pegawai penyiasat semasa siasatan dijalankan. Agak mustahil perkara sejelas ini tidak disedari oleh kedua tertuduh, sedangkan Dr. Joseph secara jelas mengatakan bahawa simptom tersebut boleh disedari atau boleh dilihat. Ini menunjukkan bahawa gejala anoreksia nervosa tersebut tidak berlaku dan tidak berkemungkinan. Kedua tertuduh dan anak kembar mereka ada mengatakan yang mangsa ada mencuri makanan seperti biskut, coklat, buah-buahan dan sup. Akan tetapi, Dr. Rabaiah dan Dr. Joseph mengesahkan bahawa makanan seperti biskut dan coklat akan dielakkan oleh orang yang menghidapi penyakit anoreksia nervosa. Laporan bedah siasat mangsa juga tidak menunjukkan kerosakan pada organ-organ dalaman penting seperti jantung yang disebabkan oleh anoreksia nervosa. Dicatatkan juga tiada apa-apa dalam buku diary mangsa yang menunjukkan catatan mengenai suaminya. Apa yang ketara, seperti mana dinyatakan oleh Lasmi Mohadi, iaitu seorang pembantu rumah Indonesia yang berjiran, catatan di situ lebih merupakan luahan rindu mangsa kepada orang tuanya. Diperhatikan dalam diary mangsa, ada juga dicatatkan yang mangsa tidak dapat menghubungi orang tuanya kerana tidak dibenarkan menggunakan apa-apa jenis alat komunikasi. Yang lebih ketara lagi, ada catatan di situ berkemungkinan merujuk pada tempoh masa perkhidmatan mangsa pada tahun pertama dengan tertuduh pertama. Ini dapat dilihat daripada catatan berkenaan. 8 bulan, aku enggak ngerti.
Tarikh 13 Mei 2010 merujuk masa pada tahun kedua dan pada tarikh itu, Dr. Chia Swee Yang yang merupakan pengamal perubatan persendirian di klinik Teo dan Chia dengan jelas mengatakan bahawa mangsa bersih daripada apa-apa lebam atau calar-calar di badannya. Menurut Dr. Joseph pula, kerinduan yang lama bukan merupakan salah satu tanda atau penyebab anoreksia nervosa. Setelah membuat pertimbangan yang teliti terhadap penghujahan kedua belah pihak, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan dengan sebulat suara berpuas hati bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kesnya melampaui sebarang keraguan yang munasabah. Mahkamah Rayuan mendapati bahawa pembelaan yang dikemukakan oleh kedua tertuduh merupakan penafian semata-mata yang tidak dipercayai oleh Mahkamah Tinggi. Menurut Mahkamah Rayuan, Hakim Mahkamah Tinggi tidak terkilaf atau tersalah arah dirinya dalam membuat keputusannya. Oleh itu, Mahkamah Rayuan mendapati bahawa sabitan terhadap kedua tertuduh bagi kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan adalah selamat. Dengan itu, Mahkamah Rayuan menolak rayuan kedua tertuduh dan mengesahkan serta mengekalkan sabitan dan hukuman yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Ini bermaksud kedua tertuduh kekal bersalah dan hukuman mati ke atas mereka berdua juga dikekalkan. Kes tidak hanya terhenti di sini. Kes kemudian dibawa ke peringkat mahkamah tertinggi di Malaysia, iaitu Mahkamah Persekutuan. Apakah keputusan Mahkamah Persekutuan? Adakah kedua tertuduh kekal dihukum mati? Peguam bela berhujah bahawa kedua tertuduh tidak menyebabkan kematian mangsa kerana mereka memberi makanan kepada mangsa dan mangsa mempunyai akses kepada makanan. Peguam bela juga berkata, mangsa mencatat dalam buku notanya dengan menulis, majikan saya baik tetapi saya yang kurang. Kalau saya buat jengkel tapi masih sabar. Pada 4 April 2018, setelah menimbang hujah dari pihak pembelaan dan juga pendakwaan, Mahkamah Persekutuan mendapati bahawa pihak pendakwaan gagal membuktikan kesnya berhubung pembunuhan. Panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan dengan sebulat suara mendapati bahawa keterangan dalam kes ini terletak di bawah Seksyen 304(a) Kanun Keseksaan, iaitu atas kesalahan menyebabkan kematian tanpa niat. Ketika merayu agar hukuman diringankan, peguam bela berkata bahawa kedua-dua tertuduh sudah direman selama hampir 7 tahun bermula 5 Jun 2011 dan tertuduh kedua kini menghidap kanser payudara. Mahkamah Persekutuan kemudiannya menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun kepada setiap tertuduh. Ini bermaksud kedua-dua tertuduh terlepas dari hukuman mati. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Fong Kong Meng dan Teo Ching Yen lawan pendakwa raya 2016 MLJU 1312 Mahkamah Rayuan Putrajaya. Nombor rayuan jenayah B057203/2014 dan B057303/2014.